Matematik tahun 1 muka surat 76. Aktiviti 2. Bulatkan dua nombor yang sama dengan jumlah. So, soalan ni jumlahnya 6. Jadi kita kena bulatkan untuk dapatkan 6. Soalan A ni kita baca dekat sini, 2 tambah 4 sama dengan 6. 2 tambah 4 sama dengan 6. Okey, soalan B, kita kena cari mana-mana nombor apabila ditambahkan akan dapat 6. So, setelah saya cari, kita akan dapat yang ni. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi, kita tulis semula dekat sini. 5 tambah 1 sama dengan 6. Okey, soalan C pula, kita kena cari juga. Kita akan dapat yang ni. 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi, kita tulis dekat sini. 3 tambah 3 sama dengan 6. Okey, soalan D. Kita kena cari berapa tambah berapa akan dapat 6. Jadi, kita akan dapat 0 tambah 6 sama dengan 6. Jadi, kita tulis semula dekat sini. 0 tambah 6 sama dengan 6. Okey, dah siap soalan ni. So, soalan ni pula, kita kena cari jumlahnya 9. Apabila kita tambahkan mana-mana dua nombor akan dapat 9. So, kita akan cari dalam ni. So, saya cari, kita akan dapat yang ni, iaitu 2 tambah 7 akan dapat 9. Jadi, kita tulis dekat sini. 2 tambah 7, kita akan dapat 9. So, soalan berikutnya, F. Kita kena cari juga. Kita akan dapat 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi, kita tulis dekat sini. 8 tambah 1 sama dengan 9. Soalan G. Kita akan dapat 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi, kita tulis dekat sini. 6 tambah 3 sama dengan 9. Soalan H. 5 tambah 4. Kita akan dapat juga 9. Jadi, 5 tambah 4 sama dengan 9. Soalan I. Hanya tinggal yang ni je, iaitu 0 tambah 9. Jadi, 0 tambah 9, kita akan dapat 9. Jadi, kita tulis dekat sini. 0 tambah 9 sama dengan 9. Jadi, ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 76.